Tapi apa yang lagi special adalah seterusnya, design cockpit yang memang mesra driver, di mana kalau korang nampak kat sini jelas kelihatan ada instrument cluster dan juga dalam tu ada integrated blind spot monitor kiri dan juga kanan. Selain daripada tu, steering teleskopik dan juga aku tengok butang-butang ni senang bila kau nak memandu, senang nak tahu nak tekan apa. Radio kat sini, aircon dekat sini, gear pun jenis yang tekan-tekan. Tapi apa yang lagi special adalah ruang-ruang simpanan untuk korang sendiri, di mana kat sini ada cup holder persendirian korang. Kat sini nombor 1, dekat sini ada 2, dan dekat sini pun ada lagi 2 cup holder. Lagi satu, dekat sini ada ruang simpanan, dekat sini pun ada ruang simpanan. So kalau korang ada RM50,000, dekat sebelah sini korang boleh letak RM25,000, dekat sini korang boleh letak lagi RM25,000. Jadi itulah benda-benda yang aku suka pasal Hyundai Staria. Korang setuju ke tak? Tinggallah komen. So kita orang boleh cuba respon. Okay? Bye.